Insiden runtuhan struktur sementara steel canopy di tapak projek laluan rel Pantai Timur ECRL di Jalan Lingkaran Tengah 2 MRR2 pada 18 November 2025 dipercayai berpunca daripada pelanggaran jentera Skylift ketika kerja pemeriksaan ketebalan cat dijalankan. Kerja yang berisiko tinggi itu didapati dilakukan tanpa kebenaran bertulis atau permit kerja daripada kontraktor utama China Communication Construction sendirian berhad. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Abdul Rahman Mohamad memaklumkan bahawa maklumat ini diperoleh hasil siasatan awal oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP. Dia menjelaskan bahawa tindakan tegas telah diambil terhadap kontraktor terlibat termasuk pengeluaran notis larangan bekerja bagi menghentikan sementara semua aktiviti berkaitan. Menurutnya, tindakan menghentikan kerja dibuat bagi memastikan keadilan kepada semua pihak sementara siasatan lanjut dilakukan untuk menentukan punca sebenar kejadian. Abdul Rahman menyatakan bahawa maklumat awal menunjukkan kejadian mungkin berpunca daripada pergerakan jentera Skylift. Namun begitu, siasatan menyeluruh masih diteruskan dengan kerjasama Jabatan Kerja Raya JKR dan JKKP untuk mengesahkan punca sebenar. Dia menambah bahawa siasatan ini dijalankan mengikut Seksyen 15-1 Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 termasuk pemeriksaan terhadap reka bentuk struktur perlindungan sementara tersebut. Menurutnya lagi terdapat dua struktur sementara lain yang mempunyai reka bentuk sama di kawasan berhampiran. Justeru, semua kerja melibatkan struktur-struktur tersebut telah diarahkan untuk dihentikan buat sementara waktu. Dia turut mengarahkan JKR dan JKKP memeriksa ke semua struktur berkenaan secara serentak bagi memastikan aspek keselamatan berada pada tahap yang memuaskan. Pada masa yang sama, satu laporan turut menyebut mengenai seorang pemandu kereta yang berdepan detik cemas apabila kenderaannya dihempap oleh runtuhan struktur sementara berkenaan. Kejadian itu berlaku kira-kira pukul 1.47 tengah hari dan melibatkan seorang wanita berusia 44 tahun. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, Ahmad Mukhlis Mokhtar, memaklumkan bahawa mangsa tidak mengalami kecederaan serius dan berjaya diselamatkan dengan selamat.